Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Ikmal Putra. So, hari ni aku nak cerita sikit pemasangan APRS LoRa lah. So, ni aku dah pasang ni APRS LoRa gunakan modul wireless stick daripada Haltech V3. So, yang best running pakai solar lah. So, ni ada bateri. Yang ini MPPT controller. Yang ni ada bateri 100 Ah lah dalam ni. Okey, 100 Ah. Dan bateri ni juga nyalakan lampu solar kat belakang lah. Ini micro MPPT. So ini dia TNC dia lah. So berfungsi sebagai digipeater dan air gate lah, sebab kat rumah ni ada wifi. So ni aku pasang kat kampung ni. Dia punya cosine 9 mic 2 EDU-14 lah. So ni lampu solar untuk nyalakan daripada bateri tadi tu. Malam dia akan nyala lah. So ni kabel lah. Kabel ni sekali lah dengan antena ni. Antena dia ground plane antena. Design khas untuk frekuensi 433 400 lah untuk APRS, LoRa APRS dan air gate. LoRa APRS lah. Dan korang boleh running juga untuk mesh static lah kalau nak, tak ada masalah. So ni solar panel 100 watt. Yang itu untuk lampu yang beli dah siap ni. Yang ini 100 watt running yang masuk ke bateri tadi tu lah. So ni setup je. Antena pun kabel tak berapa panjang, so aku mount je dekat sini. Sepatutnya aku boleh mount tempat tinggi. Dan tak apalah, kita try mount kat sini dulu. So ni antena dia lah, stainless steel, fully stainless steel, ground plane antena lah, GP antena. So ada bracket sekali, skru semua ada, kabel pun ada sekali. So ni setup dia lah. So 24 jam running pakai solar lah. Cuma tak boleh nak buat monitor 12 volt punya solar, sebab kena buat wiring lain lah. So kita try TX tengok masuk ke tak. So aku kat rumah ni ada wifi. So kita pun TX lah. So masuk lah kod. Macam mana nak tengok ah? Aduh tak apa, kita tengok kat kereta. Berabuk. So aku nak buka kat phone. Sekarang ni tengah pakai untuk record ni. So kita buka. Okey, nampak dah kat sini. Ya. So kereta kita dekat je ni. So aku okey, ni dia. Dah nampak dah. Aku punya tracker yang ni lah. Yang ni. So harap dekat Yomping ni clear lah. So aku tak tahu prestasi dia, baru start pasang ni. Nanti kita cuba lah. Dia dekat dengan highway kawasan ni. Ni highway plus lah. Siapa lalu Yomping harap boleh dapat lah ni. Ini dia EDU-14. Sekejap aku tekan balik. Ni dia. So sorry lah. Okay. So itulah setup yang aku pasang hari ni. Tak tahulah, temporary, kalau cantik aku biarkan je. So dua function lah untuk nyalakan lampu yang besar ni. Kuasa dia ni 400 watt kot, 12 volt punya lampu. Ini pun ada dekat Shopee. Antena dah running sekali. Sebab macam rugi kan aku tak running apa-apa, hanya sekadar lampu. So aku pasanglah satu lagi fungsi untuk APRS lah, untuk coverage. At least dekat sekitar siapa yang lalu masuk kawasan daerah Yomping ni dapatlah signal. Okay, itu saja aku nak share kali ni. Terima kasih kalau menonton. Kalau korang ada lalu area-area sini, try tengok boleh dapat tak signal, ataupun signal korang diterima tak daripada
lokasi ni. Ni lokasi Nai Mike 2 Eco Delta Uniform Dash 14. Yung ping LPRS iGate ataupun Digipiter. So nanti korang cubalah. Kalau internet tak ada, dia akan Digipiter lah. Aku tak pasti iGate mana yang paling dekat, tapi kita cubalah tengok macam mana. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Nai Mike 2 EDU 73.